Kalau korang tak ada lagi beg makeup kan, korang kena beli satu. Okay? Kenapa kena beli? So that makeup korang tu, barang-barang makeup korang tu tak berterabur lah dalam beg korang tu. Ni semua benda campak macam tu je dalam beg. So bila nak cari tu tergagau-gagau kan. Jumpa beg duit, jumpa gunting, jumpa hair dryer. So nak cari gincu tu susah. Dia duduk bawah-bawah tu. Tak jumpa-jumpa. So kalau korang ada beg makeup ni, hidup korang tu akan lebih tenang lah. Okay, nak ambil terus jumpa. Barang-barang makeup asing terus dalam beg makeup. Letak terus dalam beg makeup. Senang nanti nak guna. So ni adalah salah satu pilihan beg makeup yang korang boleh dapatkan dari Shopee. Harga dia murah je, bawah RM10. Okay, RM8 lebih saya beli. So kat sini dia ada 2 layer. Contoh ni beg makeup yang saya belikan. So bila saya nak guna tu, saya just letak je lah. Ni bahagian bawah. Kat dalam ni saya boleh letak je lah. Macam saya punya foundation, concealer, moisturizer apa semua. And then kat sini boleh letak lagi benda-benda yang mungkin panjang-panjang. And then kat atas ni korang boleh letak lah macam benda lain kan. Okay, span yang kita selalu gunakan boleh letak kat atas ni. And then kita tutup. Lepas tu ni kita boleh terus letak dalam beg kita. Kalau korang ada banyak lagi alat makeup, bolehlah letak sampai penuh ni kan. Dia akan jadi macam ni. Beg makeup ni sekarang korang boleh campak lah dalam beg korang. Nanti korang nak guna, korang just ambil beg makeup ni and cari makeup korang dalam beg ni. Barulah tak lama sangat tergagau-gagau kan dalam beg korang tu kan. Ni pun saya beli daripada Shopee juga. Dia ada banyak jenis span. Boleh guna untuk foundation, boleh guna untuk loose powder, boleh guna untuk bawah mata kita apa semua kan. Ni pun harga berapa je saya tak ingat dah, tapi murah lah. Okay, kalau korang nak dapat barang-barang ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.